Entahlah, malu nak cerita pasal kami ni. Kisah madu tiga. Ha, tengok ni. Yang ini isteri pertama Abang Jamil. Yang paling tua, kerjanya tak ada lain, asyik shopping. Ha, ini pula isteri kedua Abang Jamil. Garang orangnya. Abang Jamil kau tu nak anak, terpaksalah kahwin dua. Ha, jealous lah tu. Ada satu hari tu, si tua tu naik gila. Diserangnya anak isteri nombor dua tu. Dia tak tahu isteri nombor dua tu ada kopi. Apa lagi? Ha, jap. Inilah aku, isteri ketiga Abang Jamil. Cantik kan? Ha, itulah Abang Jamil. Kahwin 3 lagi. Huru hara keluarga kami. Baru je kahwin, Abang Jamil dah meninggal. Harta semua dapat kat si tua. Aku dapat ni je. Ha, kena menabung untuk anak aku nanti. Menabung di SSPN. Rasa yakin ada simpanan. Si tua ni kena scam lah pula. Habis semua duit Abang Jamil. Padahal Abang Jamil dah amanahkan dia bahagikan harta-harta tu. Sampai kereta pun dah kena tarik. Budak ni, dia tak tahu mak tiri dia bersusah payah nak cari duit. Kesianlah pula. Pandai budaknya. Terpilih nak masuk universiti. Baru sedar kosnya tinggi. Minta tolong dengan si madu tua. Manalah orang tua tu ada duit. Datang pula dekat si comel ni. Mujur ada simpanan. Demi keluarga, kena tolong budak ni. Lagipun, sampai bila nak gaduh kan? Demi masa depan budak tu, kami kenalah berbaik. Sejujurnya, aku nak lihat dia terbang lebih tinggi dan berjaya. Mujulah ada simpanan SSPN. Assalamualaikum. Ni isteri Abang Jamil ke? Ya, boleh saya bantu? Awak ni siapa? Saya lah isteri keempat Abang Jamil. Siot punya Jamil. Ku sangka 3. Rupanya 4.